So, kembali lagi dengan pula online YouTube channel. Depan aku ni, kita ada satu gas burner, right? Double gas burner, brand daripada Panasonic PEN. Okay, bukan panel but PEN. So, depan aku ni agak orang kata nice design dia. Okay, kaca black glass alright, solid. Ketebalan dia macam yang korang nampak kat sini agak-agak dalam setengah cm, 0.5, maybe like that. Okay, stainless steel body cover. Okay, sampai belakang je, sampai belakang ni macam korang nampak. Okay, so model ni menggunakan LPG gas. Okay, ini model yang menggunakan LPG gas dan juga ni boleh cabut, alright. Dan salah satu daripada ni menggunakan ini, salah satu. Okay, dan dia adalah belah kiri saya. Okay, belah kiri saya. Sorry lah, barang baru. So korang kena letak benda gold ni dekat dalam ni, right? So dia akan fokus kalau pada api kecil, dan juga api besar pun dia boleh fokus juga. Alright, so kita tengok bahagian bawah dia pula. Macam yang korang nampak ni, bahagian bawah dia dah ada satu we call it cover untuk pemanasan, right, untuk tahan panas. Dan dia dah ada satu sistem electrical untuk upkan gas. Dekat bahagian kanan ni satu sahaja output dia, bahagian kiri ada dua output. Okay, macam yang saya cakap tadi, api kecil boleh jadi satu, api besar dua-dua boleh jalan. Alright, so yang ini adalah model PGC 2201G. Alright, mana nak dapat? Boleh klik link di bio. Jumpa lagi dengan next item next video. Bye bye.